Welcome back to our vlog running. So malam ni kita long run di Setia. Ini kita long run 15 kilo di Setia dan 1 kilo pace 7 bersama member hari ni. Live di Setia Fontaine. Hidup lah kat sini malam. Boleh tengok cerah. Orang pun ada main lari kat sini malam-malam. View Setia. 2 kilo. Masih di Setia. Malam-malam pun boleh masuk lagi. Setia hari Jumaat malam 27 bulan 2 boleh masuk lagi. Pukul 10 lah. Pukul 10 boleh masuk lagi. Kilometer ketiga. Average berapa? 6.45. Kilometer ke-4. Gelap tadi ni. Average 6.29 tadi. Kilometer ke-5. Average 6.45. Masih lagi dalam Setia. Kilometer ke-6. 6.50. Sikit lagi 9 kilo. Alright. Okay, pukul 10.55. Pukul 10.55 baru gap ni keluar halau. So boleh lah siapa-siapa nak main running ni lepas tarawih sampai sebelum 11 boleh main ni. Tak sedap 7 kilo dah. 6.49. Oh, kita maintain pace 6 ke 7 je malam ni. Lagi 8 kilo. Alright, kilometer ke 8. Let's go. 7 to go. 7 2 kilo relax. 5 kilo lah pecut dah. Bukan pecut. Kita tambah speed sikit lah. Okay. Bagi berkualiti sikit lari malam ni. Berapa 8 je tu? Tu 88. Ni 88. Okay. Tadi sebelum lari kita consume 6 beta fuel. Ni beza dengan hak biasa ada flavor tu. Hak ni karbo dia tinggi sikit lah. Sebelum lari ambil untuk long. Okey lah. Dia bagi tak lapak lah. Okay. Kita try dengan member kita ni. Masih sponsor. Sponsor kita bagi dia. Merasa banyak jenis nanti boleh pilih. Okey, dekat kilometer ke-8 kita ambil N8. Siapa biasa konjak jeli. Lebih kurang konjak jeli lah. Ada orang dia kena sulam dengan air. Siapa dah terbiasa boleh lah N8. Beza dengan sis tadi, packaging dia besar, isi pun banyak. Ni packaging besar tapi isi sikit. Tapi dia punya pro dah ada penutup lah. Boleh buka tutup. Tapi ni jejel ni biasa orang telan habis lah. Right, kilometer ke-9. 6 kilo to go. Okay, menu baru plan. Lepas kilometer ke-10 kita buat negative split. Tapi around pace 5 tu je lah. Tapi janji negatif lah. Okay, kita mencuba-cuba. Let's go. 10 km. Okay, kita dalam Amansara. Jalan Amansara. Tengok boleh dapat apa kilo dalam ni. Sekarang 5.3. Oi, tak laju. Kita
5-5 dulu. 5-5 dulu. Dalam ni memang sunyi lah. Tak ada orang tapi pada anak pergi sebelah lah. Selagi tak ada siapa halau, kita lari jalan ni. Tak kacau kan. 5-5-4. Saya nanti rancang. Next kita turun 5-4. 5-4. 5-3. Kita lajak pula. Patutnya 5-4 je. Tak apa. Kita maintain 5-3 ni. Maintain 5-3 ni. Okay, 5-3. Kita dapat 5-3. Maintain 2 kilo lah. Member minta nyawa. Kita mula sama-sama. Habis pun kena sama-sama. Benda lorang ni jangan tinggal. Tak ditinggal kawan. Interval tak apa tinggal. Lorang ni kita ingat kita mula dengan siapa, habis dengan siapa. Okay, member dapat rentak balik lah. Let's go. Kilometer ke 13.8. Lagi 1 kilo 2. Let's go. Alright, 900 meter lagi. Dijangkakan habis di sekitar tempat permulaan. Let's go. Sekarang ni tengah pace 7. Okay. Fasa recovery. Hujung-hujung memang kita bagi slow sikit lah. Dapat laju sikit untuk 3 kilo tadi pun dah okey lah. Okay, kilometer ke 14.6 di 300 meter. 300 meter lagi 16.7 lah. Sikit. Alright, 30 meter. 20 meter. 20 meter. Alright, alhamdulillah 15 kilo. Kilo average 640. Alright, good start untuk malam ni. Kita tunggu saat member kita tadi ni sikit lagi. Okay, kita end 15 kilo kita dengan electrolyte. Okay, habis 15 kilo kita malam ni. So, terlajak satu pula. Satu. InsyaAllah minggu depan pula. Okay, minggu depan pula. Habis tu. Dia ada hari naik, ada hari jatuh. Nanti hari naik dia bersemangat. So, let's go. Jumpa minggu depan.